lagi kuartus terbiar. Lihat pokok, kereta terbiar. Banyak orang ada masalah parking. Nak letak parking kenderaan tak ada. Banyak rumah kosong, kuartus yang terbiar. Di Putrajaya, pergilah parking kat situ. Tak perlu ganggu jiran tetangga. Lihat, rumah ni dah sekian lama terbiar. Sampai pokok pun dah besar begini. Pokok di dalam sebesar ni. Terbiar sehingga keadaan begini. Ini pembaziran yang nyata. Kita tak boleh buat buta tuli. Kita harus ambil tindakan segera untuk membersihkan dan bawa tetamu lain yang sedang menunggu. Bagi dia duduk. Kalau dia tak layak, layakkan dia, suruhlah dia bayar lebih sikit. Takkan tak boleh. Ini pun susah. Tengok kereta terbiar. Di sana, di sini. Kalau saya nak tunjuk hari ini, di kawasan ni saja tak kurang daripada 20 buah rumah terbiar. Bayangkan. Wallahi, astagfirullah.